So ni kita berada di tingkat 6 sekarang. Assalamualaikum. Alah. Nampak? Ada lagi ke? Ada lagi ke lepas ni? Ada eh? Nak ada bagi tahu. Siapa nak? Boleh Roger abang bawa. Siapa punya motor? Exhaust tak standard bang? Standard Indo. Ni adalah switch dia. Apakah perbezaan dia? Korang boleh tengok kat sini lah perbezaan dia. Nak yang ni, nanti kita akan buka order lagi untuk bulan depan lah insyaAllah. Okay, 170 siap pasang dekat markas sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my guys. Hari ini kita nak pergi markas. Jom. Malam ni kita nak pergi markas dan ada sedikit pemasangan untuk switch GSX 1000. Kenapa switch GSX 1000? Macam korang boleh tengok aku pakai yang ni. Kalau korang nampak lah, malam-malam ni kan dia ada on off, dia ada SLI dan sebagainya. Kejap lagi aku akan terangkan dengan lebih lanjut apabila kita dah sampai dekat markas. Sebab ada pemasangan dalam 4 kita punya rider yang lain. Pukul 9. Janji pukul 9. Biasalah Melayu. Sebab biasanya kalau kita datang pukul 9 tak ramai yang datang. Yang datang pun bukannya owner-owner untuk pasang. Kalau yang dah datang awal tu tunggu jap lah. Sebab dah biasanya kalau aku datang awal aku seorang je. Malih aku datang awal dah. Dan sekali lagi kita punya markas bertempat di Pusat Komuniti Bandar Tun Razak di tingkat 6. Jadi kepada korang yang berkelapangan, biasanya Jumaat malam Sabtu kita akan ke sana ataupun kita akan bertukar-tukar. Kadang-kadang kita pergi ke EKVE. Tapi malam ni disebabkan oleh ada pemasangan, kita kena lepak markas juga untuk kita pasang kita punya kawan-kawan punya switch GSX 1000 tu. So yes, kita akan ke markas sekejap lagi. Kita dah masuk teritori Bandar Tun Razak. So dekat saja kita punya markas ni. Kepada korang yang belum pernah datang markas Visrom 250 SX ni, mari tengok video ni sampai habis. Sebab ada beberapa benda yang racun lagi yang aku nak tunjukkan dekat korang semua. Okay, kita masuk ke kiri sini. Alah, tak pun kau waste je lah kan. Markas Alsun tingkat 6. Waste ataupun Google Map dia akan keluar. Sini masuk kiri. Sekarang aku apa? 9.14 14 minit juga aku lambat ni. Kalau korang familiar dari sini, memang kita akan menghala ke LRT tu. LRT lah nama dia. Betul kot, LRT. Geng-geng cerah takkan tak kenal lah tempat ni kan. Pusat Komuniti Bandar Tun Razak ni, geng-geng cerah semua kenal. Zaman-zaman sekolah dulu ni lah pok dia. Nah, ponteng sekolah. Duduk kat ceruk parking Isap Oko. So ni lah dia, kita dekat Pusat Komuniti Bandar Tun Razak. So macam mana korang nak masuk, korang ikut jalan-jalan ni. Tapi tu lah, ada je orang yang macam ni lah. Tak tahu pergi mana, bawa slow nak mam. Bagi signal dah betul. Aku baru je cakap pasal signal. Wow. So kat sini pasal keren tingkat 1. Tapi kita pergi ke belakang ni untuk kita naik ke atas. Dia ada launcher kat atas tu, parking launcher. Kita naik sampai tingkat 6. Sebab tu lah nama dia markas tingkat 6. Nama markas tingkat 6, tingkat 6 lah. Kalau tingkat 3 kita cakap tingkat 3 lah. Macam mana nak buka visor ni? Masya Allah. Siapalah buat helmet ni nak susah sangat nak buka visornya. Patutnya motor dilarang masuk. Tapi diorang kenal kita. Kita tak buat sampah, kita tak buat sepah. Kita ibarat menjaga tingkat 6 tu pada Jumaat malam Sabtu ni. Tak silap aku, Sabtu, Ahad ada function. Sebenarnya kau tak boleh naik sini kau kena pusing lah. Sini pusing, sana naik. Aku malas. Sebab atas ni dah tak ada kereta, tak ada motor. So kita boleh je one way. Gelap lah kat bawah. So ni kita berada di tingkat 6 sekarang. Assalamualaikum. Alah, tak pernah-pernah pula korang main kat sini Jumaat malam Sabtu. Hari ni pula korang nak main, adik-adik, abang-abang kita. Assalamualaikum. Kita dah sampai 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 orang je yang baru sampai. Mana sifu-sifu lain tak sampai lagi. So jom kita jumpa diorang. Ui, exhaust macam bukan exhaust Visrom ni. Macam. Assalamualaikum bang. Saya buat video boleh bang? Boleh. Assalamualaikum. Salam. Ya bang. Hai. Ya bang.
Satu, dua, tiga, empat orang hari ni. Mana yang lain lah? Ni Bob. Siapa Oi, motor terpaling penuh ni Bob ni. Nampak dia punya spotlight sampai ada 3 guys. Bukan 6. Satu, dua, tiga, paling benar. Ada tambah lagi ke? Tak ada. 6 aja. Maksimum 6. Ini air Maksimum 6, jangan 8. Maksimum 6 Jangan 8. 8 tak boleh 8 tak boleh. 8 dia 8 dah terbakar. Sedikit kelam lah. So ni kita punya geng-geng punya motor. Kita nak tukar Swiss GSX. GSX ni, yang ini original, kita akan tukar kepada Swiss GSX. Ada 5 lagi dekat aku. Ni semua standard lagi. Yang tak standard ni siapa punya motor? Exhaust tak standard bang? Standard Indon. Ya ke? Ada. Ini exhaust apa? Ni exhaust daripada Indon order. Dia plug and play ke? Plug and play. Ha? Betul lah? Play. Bunyi lebih lembut. Oh tapi dah tak ada ni. Dia straight lah. Straight masuk. Ni piping ni yang Yoshi sebelum ni. Oh. Yoshi kan kita tukar yang ni, tukar tabung. Faham. Selamat kan orang rumah. Dia tak kena kaki dia. Ini pun memang dia punya. Exhaust ni memang exhaust dia. Bistrom tak? Ni exhaust FZ tu. Oh kan. FZ punya tapi yang bentuk aftermarket. Oh, tapi faham. bila kita plug and play kat sini hidup. Setiap gear tu hidup. Ada lah. Ada lembut. Faham. Gear. Naik double tu 1, 3, 4 okey lah cruising. Bising tak? Lembut. Serius tak? Serius je. Ya ke? Memang tak memegah. Adalah bunyi sikit. Tapi tak tahu time cruising dia tak ada bunyi Time cruising tak bunyi Tak bising lah. Takut orang belakang yang Oh tak. tak. Dia lebih kurang RE. Lebih kurang Suzuki 800 RE. lebih kuat macam tu lah. Ini macam Suzuki tu. Custom Custom So dah. Ni kat sini tak boleh rem-rem sangat. Nanti kan jiran kita marah. Jiran kita banyak. Yang flat-flat tu kan. Tapi inilah budak-budak ni main kat sini pula. Aduh. Jagakan kita ramai. Kita langgarkan. Di sini. Okey lah Jimat. So jom. Kita nak agihkan switch kat aku ada dalam 5 pasang. Chief Eddie baru sampai. Tiap-tiap minggu ada je kita punya tetamu kan. Tetamu baru. Setiap minggu ada je tetamu baru. Minggu lepas geng-geng India. Aduh. So ni motor ni abang Bob kita nak pasang Horn Hella abang Bob ni. Murah tau. Berapa? RM90 kan? RM90 saya pasang wiring tu. RM90 siap pasang wiring sekali. Jom kita tengok horn dia. Horn dia yang jenis macam ni. Horn Hella TE10. Masalahnya dia bagi sekali dengan ni. Dengan wiring harness ni abang Bob minta RM90 sahaja. Sangat-sangat murah weh. Dulu aku pasang nak dekat 300. Sekarang ni low baller betul lah. RM90 kamu boleh dapat horn macam ni. Nampak? Ada lagi ke? Ada lagi ke lepas ni? Ada Nak ada bagi tahu. siapa nak boleh Roger abang Bob. Datang markas lah. Markas semua barang memang murah punya. Siap pasang kali. So kita ada lagi motor yang tu. Motor yang ini adalah untuk kita pasang switch GSX. Mana bang switch dia? Yang saya beli motor tu lah. Pinjam Ini adalah switch dia. Apakah perbezaan dia? Korang boleh tengok kat sini lah perbezaan dia. Okay, nombor satu perbezaan dia kita ada on off. On off ni biasanya untuk on off lampu, CarPlay dan sebagainya. Lepas tu yang ini kita ada extra, kita ada hazard light. Lepas hazard light ni, lepas tu kita ada signal kiri dan kanan, kita ada horn. Yang ini yang paling best. Kalau macam ni kita tekan macam ni dia pas lah. Lepas tu ni kita tekan macam ni lampu tinggi. Itu adalah perbezaan dia lah. So cara nak pasang dia, kena buka seat, kena buka yang belah kanan saja. Belah kiri ni kita tak perlu buka pun. Wire ni kita akan sambungkan dekat bawah. Yang ini adalah plug and play saja. Yang susahnya adalah kita nak pancing wire ni
Yang ni kita buka, kita nak pasang yang baru dan juga pancing. Kena pancing balik lah. Yang ni nak turun, yang tu nak buka. Itu saja. Okey. Nak yang ni nanti kita akan buka order lagi untuk bulan depan lah, insyaAllah. Okey, 170 siap pasang dekat markas sahaja. Dapat? So sekarang ni aku nak start live dulu. Nampak kamera dah ada situ, aku nak start live. So biasanya untuk live aku akan gunakan tripod yang ini. Ini adalah tripod daripada KNF. Apakah dia punya perbezaan dengan tripod lain? Kalau boleh tengok kat sini, kalau kita naik saja dia boleh tutup dengan sendirinya macam tu. Okey, yang ini dia 3 kaki saja. Kalau kita nak buka, kita kena hentak dia macam tu. Dia ada sekali dengan Bluetooth. Lepas tu kita nak naikkan dia, naikkan saja setinggi 1.8 meter lah. Memang sangat-sangat tinggi lah. Tinggi macam tu. Okey, yang paling bestnya adalah dekat sini. Tengok yang ini dia adalah magnetik. Sangat-sangat kuat. Magnetik boleh. Lepas tu dia ada juga macam ni, adapter yang macam ni. Sekiranya kalau handphone korang tak ada magnetik, korang boleh pakai yang inilah. Sangkut saja handphone korang. Macam aku ada MagSafe, kita kena lekatkan dia sahaja. Magnetik dia memang sangat-sangat kuat. Nampak? Dan casing yang ini adalah casing daripada Carbon is Life. Semua link-link ni aku tapetkan dekat video ni lah. Carbon is Life ni adalah 100% carbon fiber. Yang ni sangat-sangat nipis, 1.2 mm sahaja ketebalan dia. Tak rasa macam kita pegang ada casing pun. Okay, yang ni 100% carbon fiber. Kenapa carbon fiber? Sebab dia lebih ringan. Dia boleh buat yang paling-paling nipis 1.2 mm dan juga dia boleh transfer heat. Maknanya handphone panas, dia boleh kurangkan panas handphone korang. Jadi lekatkan saja, dia akan macam tu. Yang ini boleh tinggi, boleh ke belakang kan, boleh ke depan kan, boleh kiri, kanan, 360 pun boleh. Nampak macam tu. Jadi macam biasa, link ada dekat video ni. Tripod daripada KNF dan juga casing handphone 16 Pro ataupun Samsung semua ada daripada Carbon is Life. Sekarang ni aku nak pergi buat live. Bye bye. Alright, so aku dah habis live. Sekarang dah pukul 12 12:09. Tengok kita punya jemaah rider Vistrom 250 asset kita semakin meriah guys. Kira dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 biji motosikal. So biasanya kita akan letak kat sini meja-meja, kursi-kursi, kita akan lepak dan makan bersama-sama. Sampah kita akan kumpul, kita akan buang di bawah. Switch pun dah habis pasang. Tengok apa Ajak buat apa ni. Apa you buat? Apa you buat? Oi, ada stiker bike lah. Sudah settle Encik. Stiker select. Tak ada beg, tak ada kawan. Tak ada kawan lah. Saya tak mau kawan lah ni macam. Apa ni dah colour kelabu ni. Dah nak colour hitam lah. Kita masuk side. Kita kerja side. Tapi masih cemerlang Masih cemerlang. Masih cemerlang. So ini adalah Swiss GSX. Kita nak tengok yang baru lah. Ini tak mau lah ni. Ini tak mau. Hai, kena panggil lagi. You tak nak habis, you sudah lari. Mari tengok. Oi, tak boleh lah. Ini depan tengok. Depan tengok. Apa macam? Apa macam? Ui, dia tembak bawah lah lampu dia. Alamak. Spotlight wireless. Spotlight lah wireless. Apa benda tembak bawah? Bla 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 bla. Ramai Sekejap. Aku nak tunjuk yang dah pasang. Bang. Nak tunjuk yang dah pasang switch tadi. So ni dah pasang switch. Ni motor Abang Syah Kappa. Nampak? Ni switch on off yang aku cakap tadi. Lepas tu dia ada hazard light kat sini. Lampu pas. Kalau nak bagi lampu tinggi, kita tolak saja macam ni. Okey. Yang ini ada signal dan juga ada horn. Yang paling penting ada hazard light ni lah. Yang motor yang biasa dia tak ada hazard light. Kalau standardnya tu dia punya kelebihan. Dan juga dia ada on off ni. On off ni adalah untuk apa kan? On off ni kita boleh buat on off untuk CarPlay ataupun on off untuk korang punya spotlight dan juga on off untuk korang punya ABS. Yang ni pun baru pasang tadi. So ada 3 biji yang baru pasang tadi. Ya, ini pun.
Okay, kalau korang nak boleh DM aku. Harga 170 sahaja, siap pemasangan di markas. Bulan 6 nanti kita akan mau masuk lagi dan pemasangan hanya di markas sahaja. Jadi aku rasa video sampai di sini saja. Ini adalah markas Bistrom 250 SX. Aku Syazwan Raizak. Like dan subscribe dah betul guys. Soon gang. Bye bye.